Hai, selamat datang ke sistem e-Temu. Sistem ini dikenali sebagai sistem pengurusan temu janji, iaitu sebuah sistem web dalaman yang dibangunkan untuk membantu agensi mengurus permohonan lawatan pelawat ke premis dengan lebih tersusun, selamat dan efisien. Melalui sistem ini, pelawat boleh membuat permohonan temu janji tanpa perlu log masuk. Mereka hanya perlu mengisi maklumat penting seperti nama, nombor kad pengenalan atau pasport, nombor telefon, email, nombor kenderaan, alamat, tujuan lawatan dan tarikh temu janji. Selepas permohonan dihantar, maklumat tersebut akan direkodkan ke dalam sistem dan diproses mengikut aliran kerja yang telah ditetapkan. Pihak dalaman agensi seperti komandan, unit rekod dan dokumentasi, unit kawalan keselamatan, admin serta super admin akan memainkan peranan masing-masing dalam mengurus dan memantau permohonan tersebut. Komandan bertanggungjawab untuk membuat keputusan sama ada permohonan diluluskan atau ditolak. Unit rekod dan dokumentasi pula membantu dalam semakan serta tapisan rekod pelawat. Unit kawalan keselamatan menggunakan sistem ini untuk menyemak maklumat pelawat, merekod kehadiran, masa masuk dan masa keluar pelawat. Admin pula berperanan dalam operasi harian seperti mengurus pengguna, menyemak rekod pelawat dan menjana laporan. Manakala super admin bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem seperti backup database, clean log, archive log, tetapan sistem dan pemantauan keselamatan sistem. Sistem e-Temu turut dilengkapi dengan fungsi tanya e-Temu, iaitu kotak chat bantuan yang disediakan kepada pengguna di halaman utama. Melalui fungsi ini, pengguna boleh bertanya soalan asas berkaitan penggunaan sistem seperti cara membuat permohonan, cara menyemak status, keperluan maklumat pelawat dan akses melalui telefon pintar. Fungsi ini membantu pengguna mendapatkan panduan dengan lebih cepat tanpa perlu mencari maklumat secara manual. Selain itu, sistem ini juga mempunyai modul laporan pintar e-Temu. Modul ini memaparkan ringkasan pintar berkaitan data pelawat, kehadiran, status permohonan, tapisan, demografi dan prestasi lawatan berdasarkan tempoh yang dipilih. Pengguna boleh menapis laporan mengikut harian, bulanan atau tahunan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang aktiviti pelawat. Laporan pintar ini membantu pihak pengurusan membuat pemantauan dengan lebih mudah kerana sistem akan menyusun maklumat penting dalam bentuk ringkasan, indikator, isu yang perlu diberi perhatian dan cadangan tindakan. Ini menjadikan proses analisis data lebih cepat, kemas dan mudah difahami. Sistem ini juga turut dilengkapi dengan kawalan keselamatan seperti log masuk mengikut peranan, perlindungan borang menggunakan CSRF token, rekod audit bagi setiap tindakan penting serta penggunaan kata laluan yang disimpan secara selamat. Selain itu, modul penyelenggaraan membolehkan super admin memantau keadaan sistem seperti status backup, size storage, log ralat dan archive log. Sebarang amaran seperti backup melebihi 7 hari akan dipaparkan supaya tindakan penyelenggaraan boleh dibuat dengan segera. Secara keseluruhannya, sistem pengurusan temu janji ini membantu agensi mengurus kemasukan pelawat dengan lebih sistematik. Ia mengurangkan kebergantungan kepada rekod manual, mempercepatkan proses semakan, meningkatkan kawalan keselamatan dan memastikan setiap tindakan dalam sistem dapat dijejak melalui audit log. Dengan adanya sistem ini, pengurusan temu janji dan pelawat menjadi lebih mudah, teratur dan profesional.